Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang berikutnya untuk siri yang ke-507. 7 siri sudah kita bicara tadabbur kontot Ramadan tahun ini, insya-Allah. Jom kita recall apa kita bincang sebelum ini tentang tema Ramadan. Pertama, iman bercambah kerana teringatkan Ramadan. Yang kedua, masuk Ramadan melalui satu dari pintu-pintu ibadah. Yang ketiga, isi Ramadan dengan ibadah berkualiti meskipun tiada kuantiti. Yang keempat, beribadah Ramadan atas dasar takwa, bukan atas dasar tren ikut-ikutan. Yang kelima, manfaatkan Ramadan untuk kualitikan salat dan kualitikan zakat. Yang kelima. Yang keenam, sedikit Ramadan yang berkualiti adalah ganjaran yang berganda. Yang ketujuh adalah perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan komen di bawah. Rujukan kita hari ini surah Al-Muzammil, surah 73 ayat 20, insya-Allah. Komen di bawah. Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 20. Al-Muzammil, surah 73 ayat 20. Hari ini 2 Mac tahun 2026. Hari ini 12 Ramadan. Dah 12 hari kita berpuasa, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, dah 12 hari kita berpuasa. Bermaksud sebahagian tuan-tuan dah 12 kali bertarawih, insya-Allah. Sebahagian tuan-tuan mungkin dah 12 juzuk bertadarus. Itu terserah kepada diri masing-masing bagaimana komitmen kita untuk masuk Ramadan dengan mana-mana pintu ibadah. Hari ini nak rujuk Muzammil 73 ayat 20. Surah Al-Muzammil, tema utamanya adalah tentang dua. Satu, tentang solat malam. Solat malam ini termasuklah tentang tarawih. Al-Muzammil, surah 73, kita nak baca ayat penutup surah ayat 20. Ayat 20 ni tuan-tuan, ayat intro dan juga ayat 20 ni bercakap tentang solat malam dan bacaan solat malam. Solat malam ni termasuk tarawih lah. Bacaan solat malam adalah Al-Quran. Maka Al-Muzammil ayat 20 ni Allah sebut, Inna rabbaka ya'lam. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu tahu. Annaka taqumu adna min sulusayil lail. Allah tahu, Ramadan dah 12 hari dah. Tuhan tahu bahawa kamu bangun malam kurang daripada 2/3 malam. Wa nisfahu, kamu bangun ni kurang 1/2 malam. Wa sulusah, dan Allah juga tahu Ramadan ini 12 hari dah pun kamu bangun malam kurang 1/3. Allah tahu bukan semua kita mampu bangun 2/3 malam, 1/2 malam ataupun 1/3 malam. Bahkan kalau tuan-tuan tarawih lepas isyak, kita anggaplah mula 9:30, 9 suku. Pukul 9 lah kita awal genap kan. Kalau lah tuan-tuan tarawih mula pukul 9 pun, tuan-tuan habis 10:30, baru 1 jam setengah. 1 jam setengah tu tak sampai pun 1/3 malam. Allah sebut di sini, Inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusah. Tuhan kamu tahu, kamu bangun kurang 2/3 malam, kurang 1/2 malam, bahkan kurang 1/3 malam. Allah tahu. Wa ta'ifatum minal lazina ma'ak. Bukan sekadar kamu tak bangun, golongan yang bersama kamu pun tak bangun. Kamu lah ayat ni tuju kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kamu pun tak bangun 1/2, 1/3 ataupun 2/3 malam. Segolongan bersama kamu pun tak bangun 2/3, 1/2 ataupun 1/3 malam. Wallah yuqaddir lail wan nahar. Allah yang menentukan ukuran tempoh malam dan siang. Malam, siang dekat Malaysia ni umumnya waktu yang sama. Sebab kita ni berada di Khatulistiwa.
malam dan siang, umumnya panjang malam dan panjang siang kita tu sama sepanjang tahun. Sebahagian tempat ada keadaan yang malamnya terlalu panjang. Ada juga tempat malamnya terlalu pendek. Dan Allah sebut di sini, Allah yuqaddiru laila wan nahar. Allah yang menentukan ukuran malam dan ukuran siang. Alima allan tuhsuhu. Allah tahu bahawa kalian tak boleh nak ukur masa dengan tepat. Allah tahu bahawa kadang-kadang tuan-tuan nak berdiri malam, bukan tak mau. Kadang-kadang tuan-tuan memang nak beribadah malam, bukan tak mau. Namun Allah yang mengukur masa. Allah tahu bahawa kamu tak boleh mengukur masa dengan tepat. Dalam arti kata, kalau kita berdiri malam untuk tarawih ataupun untuk apa-apa, untuk solat malam, berjaga malam untuk baca Quran, berjaga malam untuk beribadah kepada Allah, kadang-kadang kita sangka kita dah berdiri lama. Kita sangka kita dah beribadah lama. Kita pun nak bagi salam ataupun kita pun baca Quran nak tutup dah. Bila tengok jam, lah baru 15 minit. Kita rasa lama. Tapi tengok jam, baru 15 minit. Bukan setakat 1/3, baru 15 minit. Kadang-kadang kita berdiri dengan baik. Kadang-kadang kita membaca dengan baik dalam solat kita. Dan kita sangka kita dah berdiri lama. Bila tengok jam, lah baru 20 minit. 2 rakaat. Kita sangka dah lama. Rupanya baru 20 minit. Bahkan tuan-tuan, contoh yang paling baik adalah tarawih kita lah. Tarawih kita dekat Malaysia ni, kebanyakannya buat 20 rakaat. Tarawih kita dekat Malaysia ni, mula pukul 9, lepas isyak, habis lingkungan 10.30. Kita sangka 20 rakaat tu dah banyak. Kita sangka 20 rakaat tu dah lama. Tengok jam, baru 1 jam setengah. Allah tahu, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu kalian tak boleh jejak masa dengan tepat. Allah menerima taubat kalian. Allah menyebelahi kalian. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka perintah Allah, bacalah apa yang mudah untuk kalian daripada Quran. Tuan-tuan, inilah ayat besar yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah untuk kalian daripada Al-Quran. Janganlah kerana kita tak mampu nak berdiri 1/3 malam. Janganlah kerana kita tak mampu untuk menjejak masa dengan tepat. Janganlah kerana kita tahu bahawa kita tak mampu nak berdiri kepada Allah setengah jam berdiri tak rokok-rokok. Kita tahu kita tak mampu. Jangan kerana hal itu kita langsung tidak membaca untuk Allah Ta'ala. Membaca yang mudah-mudah daripada Al-Quran. Tuan-tuan, saya nak ingatkan balik. Faqra'u ma tayassara. Bacalah yang mudah-mudah untuk kalian daripada Quran. Allah tak minta tuan-tuan habiskan 1 juzuk. Allah tak minta tuan-tuan habiskan Al-Baqarah. Allah tak minta tuan-tuan habiskan kulit ke kulit dalam Ramadan. Allah tak minta tuan-tuan membaca surah-surah tertentu dalam Ramadan atau luar Ramadan. Allah hanya minta tuan-tuan dan saya, faqra'u ma tayassara. Baca yang mudah-mudah untuk kalian daripada Quran. Lalu, kalaulah kita nak berqiyamul lail malam, ataupun kalau kita ni mungkin baca Quran memang tak mahir, namun kita nak beribadah daripada pintu-pintu Quran, baca yang kita lancar, baca yang kita mudah. Kalau kita lancar ni ayat-ayat lazim, wadduha ke bawah. Kadang-kadang kita lancar ni wadduha ke bawah. Ataupun juzuk amma, juzuk 30 yang muqaddam tu ke bawah. Maka setiap malam ulang yang tu pun tak apa. Kadang-kadang mungkin kita ni hanya lancar Yasin. Setiap malam nak baca Yasin pun tak apa. Why? Faqra'u ma tayassara. Bacalah yang mudah-mudah. Bila kita tak boleh menjejak masa dengan tepat. Bila kita tak mampu nak berdiri lama ataupun nak berjaga lama waktu malam. Ataupun kalau kita ni tak lancar baca Quran, jangan guna alasan-alasan itu untuk tidak membaca Quran. Allah perintahkan faqra'u ma tayassara. Bacalah yang mudah-mudah daripada Al-Quran. Oh, kita tekan pula. Alima an sayakunu minkum marda. Allah juga faham. Allah tahu
Ada dari kalangan kalian sakit, Allah tahu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Allah tahu. Ada pula daripada tuan-tuan dan saya ni yang bertebaran di muka bumi untuk mencari kurniaan Allah, cari rezeki. Allah tahu sebahagian tuan-tuan ni kerja malam, Allah tahu. Sebahagian tuan-tuan kerja malam, Allah tahu. Sebahagian tuan-tuan meniaga kedai makan. Meniaga kedai makan ni kena meniaga malam lah Ramadan ni, Allah tahu. Sebahagian tuan-tuan meniaga daripada bazar Ramadan, daripada pukul 3, kemudian pukul 3 petang, sampailah malam lagi pukul 10 baru tutup. Allah tahu ada sebahagian tuan-tuan kerja malam. Allah tahu sebahagian tuan-tuan makan gaji kerja kilang. Masuk kerja pukul 7, masuk kerja pukul 8. Sampai esok pukul 8 pula. Allah tahu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah juga tahu sebahagian tuan-tuan berperang di jalan Allah. Sebahagian tuan-tuan anggota beruniform. Sebahagian tuan-tuan kena bertugas di bawah terik matahari. Allah tahu benda-benda tu. Maka faqra'u ma tayassara minhu. Maka hendaklah juga tuan-tuan membaca yang mudah-mudah daripada Al-Quran itu. Bacalah juga yang mudah daripada Al-Quran itu. Maksudnya, Allah tahu kalian kerja malam. Allah tahu kalian sakit sebahagiannya. Allah tahu kalian kerja tengah panas. Allah tahu kalian sibuk urus rumah tangga. Allah tahu kalian tak boleh berjaga malam sebab esok kena bangun kerja awal. Kena pergi kerja awal. Allah tahu esok pagi pukul 6.30 dah kena hantar anak pergi sekolah. Tuan-tuan kena pergi pejabat pula. Allah tahu. Jangan guna alasan-alasan itu untuk tidak membaca Quran. Maka bacalah juga yang mudah-mudah daripada Quran tu. Sama ada dalam solat ataupun luar solat. Sama ada dalam solat wajib, solat sunat tuan-tuan, qiyamul lail tarawih, ataupun dalam solat wajib tuan-tuan. Tuan-tuan, faqra'u ma tayassara minhu. Hendaklah kita tetap membaca yang mudah-mudah untuk kita daripada Quran tersebut. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dan kalau kalian tak boleh membanyakkan baca, hendaklah kalian dirikan solat, tunaikan zakat. Maka tuan-tuan kembali kepada tajuk asal kita sebelum ini, iaitu kalau kalian tak boleh membanyakkan baca yang baik-baik, kalian fokuslah yang utama yang selalu ini, iaitu kualitikan solat dan kualitikan zakat. Sebaik-baiknya kualitikan Al-Quran kita. Tapi kalau tak boleh kualitikan Al-Quran kita, kualitikanlah solat kita, kualitikanlah zakat kita. Ambillah peluang Ramadan untuk bersolat 5 waktu dengan cara lebih baik, dan berzakat, berinfak dengan kualiti dan jumlah yang lebih baik, insya-Allah. Wa aqridullah qardan hasana. Semua ini memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tuan-tuan, harta kita ni Allah bagi, beri balik kepada Allah Ta'ala. Suara saya ni hilang sikit ni, pecah-pecah sikit ni. Suara kita ni Allah bagi, serah balik kepada Allah Ta'ala dengan kualitikan Al-Quran kita. Lutut kita ni, tangan kita ni Allah bagi, berdirilah demi Allah Ta'ala dalam Ramadan ini. Terawihlah 1-2 rakaat. Berdirilah 15 minit, 20 minit untuk Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab berilah pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah telah kurniakan lutut kita kepada kita, tangan kita, kaki kita, suara kita kepada kita. Kembalikan kepada Allah dengan cara salat, dengan cara baca Quran, solat yang kualiti, baca Quran yang kualiti, zakat, infak yang berkualiti. Masuk Ramadan, kalau kita tak boleh membanyakkan infak, masuk Ramadan, kalau kita tak boleh membanyakkan solat, kualitikanlah Al-Quran kita. Kerana bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Baca Quran itu secara yang mudah-mudah dalam solat dan juga di luar solat. Tak boleh buat dalam solat baca sambil drive kereta. Tak boleh sambil drive kereta baca sambil tengah mengarang-mengarang tersebut. Kalau tak boleh baca pun, paling-paling tak telinga kita mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Kesimpulan kita hari ini tuan-tuan,
kualitikan Al-Quran Ramadan di dalam dan di luar solat. Kualitikan Al-Quran Ramadan dalam solat dan di luar solat, insya-Allah. Kualitikan Al-Quran Ramadan dalam solat kita dan di luar solat kita, insya-Allah. So tuan-tuan, komen di bawah. Ini kesimpulan kita hari ini. Kualitikan Al-Quran Ramadan dalam solat kita dan di luar solat kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, hari ini adalah hari Isnin, minggu ni hari Sabtu. Hari Sabtu ni ramai orang cuti. Sebab hari Sabtu ni nuzul Quran, cuti umum. Maka hari Sabtu ni jumpa saya untuk siri Q&A Al-Quran. Kemudian hari Ahad pun tuan-tuan cuti juga. Maka hari Ahad ni jumpa saya untuk bahagian ketiga, ayat-ayat sujud. So Ahad ni tuan-tuan, kita masuk bahagian ketiga, 15 ayat-ayat sujud. Penamat untuk ayat-ayat sujud perbincangan kita pada Ramadan ini, insya-Allah. Kualitikan Al-Quran dalam solat dan di luar solat, insya-Allah. Program ini percuma. Saya pernah infak ke nombor akaun yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan tekak saya ni elok balik tuan-tuan. Sebab saya ni berkhidmat kepada masyarakat antara lain dengan suara saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们坚安和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他，好汉主宰点安的Allah的可怜我们好很久。Allahumma